Okey, sekarang ni kita kat mana ni? Raja Malim. Okey, kita kat Raja Malim. Terletak ayah. Terletak ayah. You have arrived at your destination. Okey, assalamualaikum. Okey, kita dah sampai dah. Arif. Okey, kita dah sampai dah. Terletak ayah. Tanjung Malim. Abah. Ya. Dah kata abah masukkan WhatsApp. Siap tapak campsite. Dekat sana tu ada tapak campsite. Siap ada surau. Dia punya chalet dia chalet maklum. Chalet Pak Lang. Chalet Pak Ngah. Chalet Moksu. Semua nama-nama ni. Dah cari dah. Ha, dah. Nak ke? Sewa Kita dah cari dah. والشرف والزوجة العالية الرفيعة. Ada lagi satu. Dan buat aku buat kipas kecil aku tu. Dua dia pegang itu. Ya. Atas dia cuma nak cara sikit. Dah. Kita nak mandi tak? Nak mandi tak? Mandi sungai tak? Oh, dia nak mandi bang. Dia nak mandi sungai tak? Pergi nak mandi. Abang nak makan dulu. Makan dulu apa pun. Kelaparan. Kita ingat tadi kita sesat. Rupanya kita jumpa. Apa sesat pula? Tu, kereta hijau ni apa aku? Internet tak kuat. Internet kau pun tak kuat. Sekarang ni jam dalam pukul berapa Rawi? Dalam pukul 3 kan? Pukul 3 tu. Okey. Kita dekat Terletak ayah. Memang seronok lah tempat ni. Kan? Ada water rafting. Ada tubing. Okey.
Okey, dalam perjalanan kita tadi, mula kita ingat kita sesat. Kita dah ikut Waze lah. Tapi tiba-tiba dekat ada satu tempat tu, line connection tak ada. Kita tengok, betul ke nak jalan masuk teratak ayah kan? Kan? Kita salah masuk kan? Teratak ibu. What? Teratak ayah. Tapi memang tak menghampakan lah air sungai dia. Memang cantik. Kan? Okay, Abish. Abish cakap sepatah tu kata. Air sungai yang sejuk. Sejuk dan deras. Okey, sekarang ni kita dekat mana? Teratak ayah. Teratak ayah. Is this a free flow? A free soul? Did I go? Lucky. Dia ni tak ada orang kopi. Sambil itu